Isnin ni Inscan ni sangat nak nangis. Ada buat tangkap anak ikan. Kita pandang kamera ke pandang Fatin? Okay, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Apakah makna Inscan dalam didikan orang? Inscan sangat mendalam ertinya dalam kehidupan I dan juga karier I. Bila kita dapat berbakti kepada kelompok usahawan ni, kita rasa sangat puas hati sebab kita dapat bantu orang di luar sana. Sebelum saya berada di Inscan, saya tak tahu pun rupanya di luar sana ada golongan-golongan usahawan ni. Bila dia ada di Inscan, kita dekat dengan mereka, kita rasa mereka ni sangat special. Dia memberi makna yang mendalam kepada kita apabila Inscan dapat berbakti dengan provide ataupun dengan mengadakan banyak program-program yang bukan hanya setakat kita jumpa dan beri mereka konten, tetapi end up kita dapat tengok hasil, jangkaan hasil yang kadang-kadang di luar daripada jangkaan kita. Inscan ni dia macam tempat I membesar di dalam alam pekerjaan. I masuk masa Inscan ni ada 3 orang staff. Masa tu we all dekat kementerian lain lagi. Lepas tu I masuk Inscan ni pada zaman I single. Sampailah I dah ada anak 1. So banyak sangat fasa kehidupan yang berlaku di Inscan. I pernah juga tukar tim. So masa I tukar tim tu kan, I rasa dia membuatkan I lebih confident dan lebih berani untuk try something new. So bila fikir balik, milestone hidup I berlaku sepanjang Inscan ni macam banyak sangat. Dari mula bekerja, dari I sebesar hama sampailah I dah membesar dengan sihat. Inscan ni tempat saya mencari rezeki. Yang paling penting melalui Inscan ni jugalah saya dapat membantu keluarga saya. I enjoy myself, membina kerjaya. Kat sinilah tempat yang memang kita membina diri lah. Besar sebenarnya makna Inscan kepada saya. Dari segi kerjaya, saya rasa ia merupakan sebuah tempat untuk kami semua mencari saham akhirat. So basically we are helping people out there to earn income, belajar untuk menjalankan perniagaan dengan lebih baik, lebih teratur, lebih tersusun. Dari segi personal pula, saya rasa di Inscan 9 tahun, 10 tahun di sini, saya rasa Alhamdulillah satu peluang untuk saya grow as a person as well. Paling best kat Inscan ni ialah kawan-kawan yang baik. Kat sini memang saya enjoy kerja dan juga melalui Inscan ni juga saya dapat pergi ke banyak tempat yang saya tak pernah terfikir untuk sampai. Memang untuk kerja, tapi itulah momen yang paling best. Yang paling best juga kita dapat jumpa orang-orang yang di luar kita punya culture. Maksudnya new culture, new place. Sebagai antara staff yang masuk di awal penubuhan Inscan, saya dapat tengok banyak sangat penambahbaikan. Contohnya macam staff dah semakin ramai, daripada kurang daripada 20 dah nak hampir 100. Lepas tu kita dah berpindah daripada Damansara ke Cyberjaya dan kemudian ada pula dekat Sarawak, ada dekat Sabah. So kita kekal relevan dan yang paling best boleh nampak lah kawan-kawan kita semua beranak pinak. Itu antara yang keseronokan lah yang saya dapat enjoy kat Inscan. Antara yang paling bermakna actually hubungan yang terbina di Inscan ini sendiri. To be honest kan, kita orang ni more than colleague. Kita orang punya bonding ni macam family. Very clingy, sangat rapat. Sebab macam kita orang kan banyak kerja together, travel together. So kita orang banyak spend time bersama. I ni pula anak tunggal. So dekat sini I macam dapat instant adik-beradik. I ada kakak, I ada abang, I ada adik-adik. Sebab so dekat sini I macam dia membuatkan I lebih menghargai perhubungan dan juga orang-orang yang bersama dengan I. Saya adalah antara yang terlibat untuk establishment of Biz Counselor di Inscan. Saya ingat lagi masa tu kita mencari talent ataupun mencari coach ni seluruh Malaysia up to Sabah, Sarawak. So daripada BFTP, kita panggil Business Facilitator Training Program tu kita buat. Kita dapat ramai potensi BK, end up mereka ni kita appoint sebagai Biz Counselor Inscan. Pengurusan memberi juga kepercayaan kepada tim Inscan sendiri untuk establish ataupun menubuhkan ataupun develop, membangunkan modul. But of course, behind this development of module, kita still lagi menggunakan tenaga pakar, coach dan juga BK di luar sana. Thank you very much atas jasa, idea dan juga kerjasama anda semua, kerana pada Inscan
tanpa mereka di belakang tabir ni, InScan tu mungkin dia tidak seteguh dan tidak sekuat pada hari inilah. Dan antara kepuasan di InScan ni adalah buat program. Dan momen paling best adalah bila usahawan yang kita bantu melalui program datang, walk up to us, yang kita jumpa di event dan sebagainya, yang cakap terima kasih Tuan kan atas bantuan, atas program yang kita jalankan telah membantu dia sedikit sebanyak untuk orang kata menjana pendapatan, dapat duit poket, ada yang dapat hantar mak buat haji. Team members pula, saya seronok melihat the team members grow. So daripada dulu mungkin ada yang sebagai protege, kini telah grow sebagai eksekutif, senior exec dan seterusnya. 20 tahun ni dia bukan jangka masa yang sangat pendek tau, dia panjang. Tak sedar pun kan. So I harap InScan akan terus berkembang dan terus membantu lebih ramai usahawan di luar sana untuk tahun-tahun yang seterusnya. Dan saya nak share kat sini juga sebagai pegawai yang on the ground dengan program-program InScan, kita dapat tengok ramai usahawan yang join dan keep datang untuk join lagi. So kita nak bagi tahu yang memang program ni berkualiti lah, sebab ada reputation. So saya harap pada akan datang dapat reach lagi lebih ramai usahawan yang newcomers lah, macam tu. Alhamdulillah for the 9 years, so saya mendoakan tim InScan, saya mendoakan InScan as a whole akan berkembang dengan lebih maju lagi. Saya harap dalam apa sahaja yang kita rangka ke depan ini, jadikanlah orang yang kita bantu tu sebagai matlamat utama. Bukan mencari nama dan sebagainya lah, tapi lebih kepada apa yang kita boleh beri kepada beneficiaries kita. Of course, harapan kita nak InScan ni sentiasa relevan mengikut arus semasa dan arus keusahawanan di Malaysia ni, kerana usahawan dan perusahaan ni adalah tulang belakang kepada ekonomi negara, dan kita juga tidak mahu tertinggal untuk terus contribute bersama-sama untuk mantapkan InScan. But of course kita perlukan anda di luar sana untuk bersama-sama InScan, kerana sepanjang 20 tahun perlumbaan InScan ni, walaupun anda bukan usahawan ataupun usahawan, tanpa anda siapalah kami. Ucapan I adalah selamat ulang tahun InScan yang ke-20 tahun. Terus maju dan terus sukses. Happy birthday InScan yang ke-20 tahun. Sana helwah to InScan. Happy 20th birthday. Semoga terus dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki InScan untuk terus berada dan terus bertahan untuk memertabatkan dan mengangkat sektor keusahawanan di Malaysia. InScan, happy anniversary, happy 20th anniversary.